Hai, selamat tengah hari. Sekarang ada dekat Wisma Custom. Teman lelaki aku dekat sini. Okey. Apa lagi? Sebentar tunggu dia. Kita cerita hantu seram. Okey, cerita ni pasal rumah aku dekat pulau. Rumah aku ada rumah dekat pulau Indah. Okey, ada satu malam tu anak aku tengah duduk-duduk dekat ruang tamu. Tiba-tiba salah seorang anak aku yang nombor 2 ni, dia pergi, masa tu dia baru 4 tahun. Dia pergi kat cermin tingkap, cermin pintu sliding door. Dia datang kat situ. Lepas tu dia tengok intai. Lepas tu dia lari kat aku. Lepas tu dia pergi balik dekat sliding tu. Lepas tu dia intai. Aku cakap dengan dia, "Kenapa Lola intai-intai?" Lepas tu dia lambai tangan, dia panggil aku. Aku pun datang lah. "Kenapa?" "Ibu, dekat dalam kereta ibu ada orang." Dia cakap. "Hah?" Aku intai lah. Tak ada. Mana ada Lola?" Dia cakap, "Ya bu, ada." Dia cakap, "Dia duduk tempat yang ibu selalu bawa kereta." Dia cakap, "Orang hitam." Aku masa tu memanglah terperanjat gila. Berderau darah aku nengok. Tak ada orang. Aku intai tak ada orang. Kalau kat pos kita aku tu kan ada cahaya lampu. Jadi aku nampak memang tak ada orang lah jawabnya. Lepas tu aku intai-intai. Cakap dia, "Tak ada lah. Mana ada." Lepas tu jom masuk. Aku tutup sliding. Aku tutup tirai sliding. Aku terus suruh dia masuk tidur. Sebab masa tu dalam pukul 10 ke 9.45 macam tu lah. Lebih kurang macam tu. Aku memang takut lah kalau dia cakap macam tu. Sebab dia ni jenis yang boleh nampak-nampak. Anak aku yang nombor 2 ni. Jadi aku cakap dengan dia, dah pergi tidur. Korang tahu, 3 hari aku tak bawa kereta tu. Memang takut lah. Memang tak lah aku nak bawa kereta tu. Sebab masalahnya, dia boleh nampak orang, dia kata orang hitam duduk dekat tempat pemandu. Memang tak lah. Aku memang 3 hari lah juga trauma dengar cerita dia. Takut kejap aku bawa kereta kena sergar ke, malam-malam aku bawa kereta kena sergar ke. Lepas 3 hari tu macam ada berani sikit bawa. Baru aku bawa kereta tu. Tu je lah nak cerita. Tapi dia still lagi ada kat dalam ni. Tak ada pula datang lagi. Okay lah, itu je. Okay, thank you.